Bravo, Delta. Tebusan ada dekat titik ini. Zian, kau ambil laluan kiri. Roger, kau nak Alpha. Afid, kau cover aku. Alright, go. Ya. Korang bertiga ni memang dah patut dah beli konsol tu. Lah. Betul juga tu. Bravo. Back to reality, man. Wait, tunggu jap. Aku ada idea. Idea apa? Jom kita ke base. Jom. Boys, sinilah kita merancang plan yang terhebat pada abad ni. Harap-harap idea kau tu berbaloi lah, Arvin. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan? Azim, pakcik kau ada geraikan bazar kan? Kenapa? Ya, sila jelaskan untuk kami yang tak faham ni. Okey. Langkah pertama, kita gunakan kepakaran matematik isihan untuk mengira dan membentangkan keuntungan kepada angka. Kami pun macam, baiklah. Tapi apa yang kamu nak jual? Dan dari mana kamu nak dapat stoknya? Jangan risau, Uncle. Kami akan pergi jumpa Nenek Cho. Langkah kedua, kita yakinkan Nenek Sihan, Nenek Cho dengan tawaran kerjasama yang menguntungkan. Mereka suka ke dumpling di bazar? Nenek buat dumpling paling sedap. Tak ada siapa boleh lawan Nenek. Jadi, kita akan ada dumpling Nenek Cho, kuih pelita dari Ibu Azim dan kari kambing yang lazat dari ibu aku. Langkah ketiga, kami usahawan yang berjaya. Ambil stok, siapkan gerai setiap hari lepas sekolah. Aku akan tarik perhatian pelanggan dengan kemahiran komunikasi aku yang hebat dan karismatik. Kenapa kita tengok benda ni? Kembali ke rancangan kita. Maka aku, siapa je yang tak suka kuih pelita, kari kambing dan dumpling? Guys, kita dah berjaya. Duit kita dah cukup. Rancangan kita dah berjaya. Ya Kak Azim, biar aku tengok. Mestilah berjaya plan aku kot. Okay, Delta Commander, mission accomplished. Lama lah Arvin. Lama lah Zat. Panda ni lagi. Dari hari tu lagi nampak dia dekat kedai game. Asyik tengok kita orang je. Aku dah tak boleh tunggu lagi. Jom, kamu cepat. Jom, buka lagi. Itu dia. Konsol yang kita nak. Guys, panda tu Ada dekat bazar tadi. Guys, jom kita beli konsol tu. tengok tu. Adik nak apa? Nak berbuka dah ni. Tak ada apa. Saya cuma nak tengok-tengok je. Oh, sebab tu lah dia asyik tengok kita tadi. So kau? Dia suruh aku. Obviously lah dia tengok Azim. Jom, ikut dia. Tapi konsol kita Ikut je lah. kenapa dia tengok kursi roda tu?
Ya, aku tak tahu lah bro. Mungkin dia nak buat postcode. Azim! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sarah. Hai. Akak dah balik. Hari ni kita buka apa? Ada ni, kakak ada beli makanan tadi. Sorry balik lambat sikit. Tadi akak pergi kedai game. Saja nak tengok-tengok. Okey, tak apalah Sarah. Jom kita masuk berbuka dulu. Guys, korang fikir benda yang aku fikir. Assalamualaikum. Ini kerusi tu. Kami nampak awak tengok ni malam tadi. Tapi, kenapa korang buat semua ni? Kita orang perasan awak dekat bazar. Kita orang betul-betul nak tolong. Tapi bukan ke korang nak beli konsol? Hari-hari saya tengok korang dekat kedai tu. Alah, konsol boleh tunggu. Kan Azim? Betul. Saya rasa awak lagi perlukan ini daripada kita orang. Lepas ni, bolehlah ajak Azim beraya rumah awak. Diam! Jadi akhirnya, kami membuat keputusan untuk menggunakan semua hasil jualan kami untuk membantu Sarah dan keluarganya. Sebab kami sedar pasti ramai orang di luar sana yang lebih memerlukan daripada kami. Lepas bagi hadiah, Sarah pun ajak kita ke rumah dia untuk beraya. Mungkin mereka dah bersedia ke next level. Azim! Azim dah blushing. Wah, Grandma Cho dah angkat ambil bagi kita duit raya. Banyak ni. Terima kasih. Guys, mereka kata ni sebagai ganjaran sebab kita banyak membantu mereka dan juga menolong Sarah. Aha! Kita dah boleh beli konsol.